Assalamualaikum, selamat petang dan selamat bertemu kembali bersama dengan saya Abel Ikram. Okey, jadi hari ini Abel ada satu produk dari jenama Acufast. Okey, yang ini adalah sperma test. Okey, male fertility test. Okey, yang mana test kit ni adalah untuk menguji, untuk kita mengetahui kesuburan sperma kita sama ada dia berkualiti ataupun tidak. Macam tu. Okey. Jadi bagi anda yang sedang merancang cahaya mata, bolehlah cuba menggunakan test kit ini. Sekiranya anda malu untuk berjumpa dengan doktor, boleh jadikan test kit ini sebagai panduan, yang mana ketepatannya adalah 99%. Okey, jadi jom kita buka, kita tengok apa yang dibagi di dalam kotak test kit ini. Okey, jadi inilah kit yang terdapat di dalam kotak ini. Okey, dia ada bagi dua bekas untuk letakkan air mani, kemudian satu shrink, satu collection tube dan satu test cassette. Okey, pertama sekali masukkan air mani ke dalam bekas ini dan biarkan selama 60 minit. Okey, selepas 60 minit ambil shrink ini dan kacau sebanyak 10 kali. Okey, kemudian ambil sedikit sampel air mani dan masukkan ke dalam collection tube. Okey, dan goncang sebanyak 5 kali sehingga sebati. Okey, kemudian buka test kaset ini dan tuangkan secara menegak ke atas lubang kaset lah, dan biarkan selama 5 hingga 10 minit. Okey, selepas 10 minit, segala result yang keluar adalah tidak valid lagi. Okey, dalam tempoh 5 hingga 10 minit, anda boleh tengoklah kualiti sperma anda sama ada normal ataupun negatif. Okey. Okey, alhamdulillah, seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat tengok, result saya positif. Okey, C ada, T pun ada. Okey, kalau kita rujuk dekat sini adalah positif. Okey, alhamdulillah positif. Okey, jadi saya cuma perlu jaga makan dan ambil sedikit suplemen lah di usia senja saya ini. Okey, sekiranya tuan-puan berminat untuk mendapatkan, bolehlah klik pada link yang telah saya sediakan dan nikmati voucher diskaun. Nak tahu berapa, kena klik sendirilah.